Assalamualaikum, selamat petang. Okey, dah lama aku tak buat video. Hari ni aku rasa ada benda yang aku kena share lagi kat korang. Okey. Ni aku nak cerita pasal temperature lori ni datang kat aku. Masalah dia kata bang temperature dia naik. Okay, first kali aku tengok radiator ni dah sangat kotor. Lepas tu dekat keliling ni banyak karat Jadi aku pun hantar servis. Ini radiator original. Hantar servis. Lepas tu aku tanyalah dia, ada masalah bocor ke, ada masalah kotor ke, dia akan buat lah. Dekat lori ni masalah dia, radiator dia kotor dan bocor. Okay, pada masa yang sama, check belt. Belting, mana yang patut aku ganti. Tapi belting dia mata cantik pun. Belting kau tengok, dah crack. Belting dah crack. Kita tukar sekali jalan Okay. Dua belting lah, belting aircon dengan belting kipas. Lepas tu yang aku nak share sebenarnya pasal benda ni. Kipas ni pun boleh jadi juga temperature panas. Korang dah servis radiator, bila pasang temperature tetap naik. Sebab kipas ni dah ringan Bila aku pegang pusing dah ringan. Okey. Apa yang perlu kita buat? Kita tambah silikon. Kat sini aku nak share macam mana cara korang nak DIY sendiri nak tambah silikon ni. Ni sebab kipas dah buka, jadi alang-alang aku fikir lebih baik aku share satu konten kat korang. Okey, jom. Nah, barang dia adalah minyak silikon 2 biji silikon yang brand Toyota punya. Aku nak masuk kat dalam ni. Sekarang kita buka dulu. Engkau boleh guna dua barang Yang pertama boleh guna benda ni sebab aku pakai impact, ataupun boleh guna T10 lah sebab skru ni saiz 10. Ni aku belanja benda senang je. Buka dulu ni. Dia 8 biji skru biji skru. Tak sini dulu. Belakang 4 biji lagi tak masuk. Hammer untuk ketuk lah. Tu dia terbuka dah tu. Nampak tak kat situ minyak dia dah kosong lah. Minyak tinggal sikit je. Dia punya silikon tinggal sikit je. Ni aku congkel guna screwdriver. Tak nak, kita buka macam ni. Ini dia rupa barang Yang pertama penuhkan kat sini dulu. Alamak, jatuh. Sekejap, kita ambil lain. Kerat je, picitkan dalam ni. Ini bukan gam ini silikon. Ini pun bukan minyak. Jadi apa fungsi silikon ni dalam ni? Fan class ni dia kosong. Bila kita buat silikon, bila dalam pusingan enjin laju, dia akan berat. Jadi kipas akan automatik jadi laju. Sebab nama dia ni fan class nama dia. Sebab ibaratkan minyak ni jadi kelas dia lah, pemberat dia. Tu guna dia. Jadi dia kena penuh. Minyak ni kena banyak lah. Minyak ni kena penuh. Dia punya silikon ni kena penuh. Barulah kipas tu jadi berat. Bila jadi berat, dia akan jadi laju bila pusingan enjin laju. Kalau dia punya silikon ni kurang, speed dia slow. Tu sebab temperature naik. Masukkan dalam tu, pusing. Okey, ni penuhkan ni.
Jadi kadang-kadang korang dah servis radiator. Bila bawa van, bang, temperature panas lah bang. Kenapa Saya dah servis dah radiator. Saya dah tambah dah spare tank. Yang ini yang korang lupa sebenarnya. Bila kau lupa benda ni, mulalah temperature mencanak. Jadi korang pening. Jadi ini salah satu punca. Aku tak katalah ini punca sebenar. Ini boleh jadi satu penyebab temperature jadi naik juga walaupun dah servis radiator. Tapi cuma satu je kalau nak bagi tahu korang. Radiator kena original lah. Kita pasang balik Radiator tak boleh yang local China dia mesti nak yang original. Pasang balik skru ni. Kerja dia senang je. Cuma yang susah nak mengeluarkan benda ni. 4 biji. Letakkan dulu 4 ya. Try pusing. Berat dia jadi berat. Pasang balik kipas. Dia nak kena betul-betul center ni. Susah sikit nak center. Satu je aku nak beritahu, lupa aku nak beritahu ni. Benda ni jangan terbalik Dia pun boleh masuk tapi jangan terbalik. Terbalik lagi jadi panas. Jangan terbalik lubang macam ni. Korang lupa aku pesan. Jadi korang dah bubur minyak, pasang-pasang, lagi teruk panas dia. Lagi korang komplain kat aku lagi. Pasang ni dulu. Supaya tak lari. Okey. Dah, last kita ketatkan. Okey, settle. Check jadi nampak tak? Kerja dah simple je, senang je. Kalau nak buat ni pun pendek sangat. Cuma yang mahal upah dia. Okey? Harap sedikit tutorial yang aku share ni bermanfaat bagi korang. Jadi kalau mana tahu jumpa masalah ni jadi kat van korang boleh try benda ni. Okey? Jumpa lagi di lain tutorial. Assalamualaikum.